Rupa-rupanya macam tu. Kahwin terpedaya. Oh, padah. Kecil hati lah pengetua kata macam tu tadi. Dia main bakas. Yalah. Tolong pergi meriah ke kawah transformer. Sebab kalau tengok ahli-ahli dia down. Jadi kita semalam tak boleh nak gelik, kena jaga. Sebab ada unsur-unsur sabotaj. Tunggu. Pengetua tu nampak macam sombong. Riak Dia rasa dia macam boleh benar. Kau blackout tu dia ada. Ada saksi, menyaksikan lah. Mari foto ni. Jika dia main mental. Dia main sentimen. Dia main sentimen. Jadi kita tak ada apa. Yang penting kita rasa bubuk. Kita orang Melayu kena rendah diri. Rendah diri. Sebab Humble. kita nampak. Kau boleh mana ni? Boleh siapa? pengetua ni. Boleh ambon. Jago tak nak. Okey ni. Ni kita nak soal sikit ni. Bapa yang gini meriah sangat ni? Majlis ke apa ni? Tak pasal Cikgu Di mari tempat paling hebat. Jadi Cikgu Di nampak meriah. Ya. Tapi kalau Cikgu Di pergi ke bulan lain, saya rasa soalan itu tidak timbul. Paling teruk kita tengok hok fikir hang. Oh my god. Tapi itu pendapat ramai. Bukan pendapat juri lagi tu kawan. Kau ni orang awal. Okey. Tapi kalau demo rasa ni okey tak? Kawan rasa hok ni memang padak ni. Semua ada, mantap. Semua ada. Lepas tu kalau demo kita Tapi sorry, kawan tak setuju. Ada unsur-unsur rasuah sini. sebab Memang tengok. yang di Bukit Rasuah ni. Dah? Ini ialah adab Melayu. Adab Melayu. Orang mari, orang berbudi, kita berbahasa. Tempat lain dia tak ada adab ni. Dia hanya berbudi, berbahasa dia tak ada. Tapi meja ni dia ada berbudi dan berbahasa. Oh. Kalau tapi cadangnya lah. Tolong dimeriah ke kawah transformer. Sebab kalau tengok ahli-ahli dia down. Down syndrome lah. Bukan down biasa lah. Down biasa. Kenapa fikir aku dia pun nak reyok dah tu fikir. Baiklah, demo wawam ke kau TMO meriah ke. Seri Ganing Seri Ganing ya. Kawin pun. Kawin dengan dia pakai sabit dah. Kawin tak belaga dengan dia, kawin tak belaga dia. Okey dik korang. Okey. Itulah dia temu ramah kita dengan tuan pengetua. Jadi ulasan rasuah tadi terjawab lah dah. Terjawab kau. Terjawab. Maknanya bukan rasuah dia kata. Dia FIFA dia lain. Dia FIFA dia boleh jawab macam-macam. Yang betul dia ambil aku pilih PTH pasal terpaksa guna tenaga dalam ni. Dia kata gawat dia berak ni dia buat dia. Dia kata kalah sini. Dia comel lagi. Betul. Ke mana pandangnya? Pandangan kabur. Kabur. Untuk pengetua. Sebab dia memanglah dia mentaliti ke dia main mental. Dia main sentimen. Dia main sentimen. Jadi kita tak ada apa. Yang penting kita rasa bubuk. Kita orang Melayu kena rendah diri. Rendah diri. Sebab Humble. kita nampak pengetua tu nampak macam sombong. Riak Dia rasa dia macam boleh benar. Tapi kita tunggulah kemunculan surah yang sebenarnya. Kita tengok, kita rasa. Kita rasa bukan pada hiasan pada sangat. hiasan semata-mata, tapi pada rasa, pada kerjasama dalam kumpulan, teamwork. Sekali Tapi semua kecil hati lah pengetua kata macam tu tadi. Dia main bakas. Tak ada nak kata ke apa? Pasal pengetua kata tadi saya tak puas hati tu. Tak ada. Tak ada. Terserah. Pandangan masing-masing. Tak berani ni. Tak berani nak kata dia apa. Ini bebas. Okey, terima kasih. Saat ni kawin temu ramah pengetua ni. Berat dia kumpulan demo. Dia kata sial lah royak dia kata. Dia tak buat hati nak colek kita lagi. Ni jujur. Daripada semalam lagi peristiwa tragedi nak colek ahli. Dia duk buat kecek nak suruh masuk kepada dia. Tak yakin pula dia masuk tanpa pupuk kita. Berat lagi pada ni. Berat lagi pada ni.
Jadi, minta lah. Dia kata demo nak keboh dah dia kata. Tak, kalau kayak gini. Kalau dia nak mari ambil gambar 2-3 keping nak buat OPR, minta orang mari lah. Tak usah malu lah nak ambil gambar. Nak buat OPR laporan ni, bagian ni bagian baik. Ya. Marilah ambil 2-3 keping. Dia deki dengan transformer sah. Dia memang deki. Pas malam bunyi nak curi kawah. Betul. Nak ambil kawah orang lain. Di malam. Jadi kita semalam tak boleh nak kelik, kena jaga. Kena jaga. Sebab ada unsur-unsur sabotaj. Tunggu. Oh, ni. Dia tahu kita pakai elektrik kan. Jadi dia mati lampu dulu mula-mula. Kau kali. Kau blackout tu dia ada. Dia ada. Ada saksi, saksi sikit lah. Mari potong ni. Pandai dah demo video masa berat dia demo tu. Demo berat dah. Okey, nanti dia akan tengok video ni dia akan tahu. Perbuatan dia sebenarnya. Rupa-rupanya macam tu. Kawin terpedaya. Oh, pandai. Kita kenal lama dia. Okey, beres. Terima kasih. Okey. Nah. Nampaknya transformer pun kena kaca juga. Ni apa pasal? Kena betul boleh kenyataan tu. Kita guna transformer tetapi adakah ini menunjukkan teknologi kita macam ni? Paksa guna tenaga manusia juga. Kita nak suruh jadi orang kata. Mantap. Oh, pandai jawab pair dia. Air mineral ni tak ada zaman dulu ah. Tak ada. Bahaya apa? Bubuh air dalam tu ke? Buah air dalam kau tu. Baru tradisional. Tapi macam nampak ada usul-usul colour hair ni. Sebab hiasan kurang ni. Tengah lagi sedap. Comel tak sedap buat gapo. Wah, mana guna asal logo? Tak logik. Oh, ya tradisional. Tradisional. Mana pandangan ni, Bading? Kumpulan ni? Dari segi pandangan mata lah tak rasa. Disebabkan tema tradisional, ada ciri-ciri tradisional. Aha. Jadi keputusan utamanya terpulang pada juri lah. Aha. Jadi kalau saya sebagai juri Aha. berbanding dengan orang lain, biasa. Hamba sikit Dari segi mata ni, bukan rasa. Saya rasa dari segi mata. Okey. Jadi kepada kumpulan ni minta maaf lah tu pandangan suci ikhlas daripada lubuk hati Cik Guding. Bukan rasa, tapi pada pandangan mata tengok jatuh. Eweh lah eweh.